Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast MDG Pulse. Cakap terus terang bersama saya, Radin Zainal Mustafa, di dalam Masjid Darul Ghufran, hari ke-19 dalam kita menyambut Ramadan Mubarak. Saya juga ada imam-imam hafiz yang kita selalu berbicarakan mengenai Al-Quran. Dan pada hari ini istimewa sekali sebab saya secara personal akan berbincang dengan Al-Fadil Al-Ustaz Hanafi Abdul Rashid Yuno. Okey, beliau graduate lah, seorang yang telah graduate daripada Universiti Madinah Kuliah Al-Quran. Dan saya rasa perbincangan dengan beliau pada petang ini amat menarik sekali mengenai pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita harus atau kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ni dah hari dah 19 Besok Qiyam Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah Qiyam Qiyam malam ni lah. Malam ni Alhamdulillah. Jadi tak sabar-sabar kita menanti malam-malam Lailatul Qadar sebelum hari terakhir, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita fokus dan juga tekun beribadah membaca Al-Quran daripada mulanya Ramadan hingga ke 10 hari terakhir Ramadan, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal soleh, bacaan-bacaan kita dengan ikhlas, insyaAllah. Jadi Ustaz, nak tanya sikit tentang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sebab ada orang rasa bahawa Al-Quran itu sebagai satu amalan membaca saja atau mendapat pahala. Tapi saya pun ada dengar bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan kita melalui Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu sendiri ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh renungkan penghayatannya. Jadi bagaimana Ustaz kita nak tahu bahawa bila kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat? Mana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita berbicara dan juga kongsi pengalaman, dan juga insya-Allah sekiranya ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan lontarkan untuk manfaat kita bersama, insya-Allah. Okey, mukadimahnya panjang. Jadi saya nak ikut rentak mukadimah tu. Yang pertamanya berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Kita mulakan dengan Al-Quranul Karim sebelum kita nak masuk tajuk utama kita, iaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Betul. Al-Quranul Karim, alhamdulillah, adalah mukjizat Nabi SAW yang khalidah, mukjizat yang kekal abadi buat selama-lamanya, yang mana dalam Al-Quran dah tentunya kita kenal dan kita tahu, dan pastinya bulan Ramadan yang kita baca ayat hudal linnas, petunjuk bagi manusia sekalian alam. Dan Al-Quranul Karim, ikut sifat Al-Quranul Karim itu sendiri, Nabi SAW mengajarkan kita apabila kita membaca Al-Quranul Karim bukan sekadar membaca. Disebut tadi bukan sekadar membaca. Mungkin kebanyakan kita, ibadah kita dengan membaca Al-Quran ini hanya nakkan kepada pahala satu huruf dapat 10 ganjaran, diganda-gandakan. Jadi fokus ke situ saja. Belum pergi kepada step yang keduanya, itu nak pergi kepada tadabbur. Ada orang cukup dengan gitu. Dia tak nak lagi satu kelas ke depan untuk nak menghayati dan tadabbur dan nak faham. Jadi rugi sangat. Adakah mereka takut Ustaz? Atau macam dari saya macam susah? Memang susah, sangat-sangat susah lah sebenarnya. Tapi kalau kita dah fikir bahawasanya kita nak sekadar membaca sahaja, memang kita tak akan dapat lebih. Betul. Okey, sebab sifat Al-Quranul Karim yang saya nak nyatakan di sini, bahawasanya Nabi SAW tunjuk contoh apabila kita membaca Al-Quran, macam tuan host kita tadi, Abang Zainal kita disebut, adalah kita berinteraksi ataupun kita mungkin berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quranul Karim khitab, kata-kata Allah, kalamullah, kalam suci Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya. Maka Allah berkata dengan kita, jadi kita pun bila kita membaca kata-kata Allah, insya-Allah kita akan ada perasaan untuk kita nak membalas dengan reaksi kita lah. Sebab itu Nabi SAW ikut sunnah membaca Al-Quran. Apabila kita lalui ataupun kita membaca ayat-ayat rahmah, kita mohon doa
Semoga kita tergolong dalam golongan itu. Contohnya ayat-ayat syurga, ya Allah masukkan aku dalam syurga, dalam golongan ahli syurga. Bila lalui ataupun kita membaca ayat-ayat azab, ayat siksaan, ayat neraka, ya Allah ta'awudz, minta Allah lindung kita, jauh kita. Dan pergi kepada soalan pokok kita, iaitulah berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Maka itulah tujuan Al-Quran. Bila kita baca bukan sekadar mengharapkan pahala membacanya, maka insya-Allah kita nak ada faham makna dia, barulah kita insya-Allah akan kenal Allah melalui Al-Quran. Betul Ustaz. Saya pun lihat bahawa kebanyakan daripada kita masyarakat Islam atau umat Islam ni, bila mereka membaca Al-Quran, memang hantar tadi cakap pasal second step, tadabbur Al-Quran. Sebab saya pun ada juga pergi kelas tadabbur Al-Quran. Memang sungguh indah Ustaz. Kalau orang yang syekh-syekh ataupun ustaz yang pandai mentadabburkan Al-Quran ni dan share dengan kita, dia punya ayat tu pelbagai makna dan sebenarnya kenapa Allah SWT turunkan ayat ni, kenapa untuk ni, kenapa. Jadi saya rasa memang tadabbur tu nampak macam orang rasa macam susah tadabbur Al-Quran tu macam ni semua orang-orang ustaz aja, kita tak boleh. Tapi sebenarnya memang mudah untuk memahami dan mengikut. Dan saya rasa pun dalam tadabbur tu kita tahu bagaimana sebenarnya Allah SWT-nya sifat lah. Maksudnya kenapa Allah SWT turunkan ayat ni begini, kenapa begini. Jadi saya rasa kalau macam contoh Ustaz, kalau surah Al-Ikhlas okay, bagaimana Allah terangkan kepada kita orang-orang beriman mengenai Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum situ berkenaan dengan tadabbur second class tu, bukan maknanya kita nak menyusahkan orang, kalau tak lepas first class tak boleh pergi second class. Betul. Maksudnya di sini subhanallah, Al-Quranul Karim ini adalah untuk kita semua. Maksudnya bukannya untuk lapisan yang ilmuwan, orang yang dah belajar lebih baru layak untuk tadabbur, tidak sebenarnya. Kita kalau boleh, saya sangat-sangat tak setuju dengan ada segelintir diviralkan, tak boleh sebut diviralkan bahawasanya okey, zikir-zikir sekian, macam amalan-amalan Nabi sekian, tak sesat, tak layak, kita belum layak, kita nak kena buat tahap-tahap ini, barulah kita nak pergi kepada amalan Nabi. Sebab amalan Nabi ni ditujukan kepada sahabat-sahabat, siapa kita banding dengan Allah. Saya kata kalau macam tu memang Islam tu jadi susah. Sedangkan al-Islam ini sangat mudah. Ad-dinu yusrun, agama Islam sangat mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa basyiru wa la tunaffiru yassiru wa la tu'assiru. Semua itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk nak menjinakkan orang yang baru nak kenal Islam, orang baru nak belajar Islam, orang baru nak jinak dengan Islam. Jangan kita susahkan, jangan kita payahkan, kita kena mudahkan. Jadi untuk nak mengenal Al-Quran, untuk nak memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, jangan kita hadkan kepada orang yang pandai-pandai saja. Mula dengan basic. Sebab itu dalam bab ini, dalam untuk memahami Al-Quran, ulama-ulama ada bantu kita. Ada karangan-karangan tertentu nak memudahkan, dipanggil ma'anil Quran, kalimatul Quran, kalimah-kalimah mudah Al-Quran untuk kita memahami. Bagi orang yang ajam, orang yang tak faham bahasa Arab, dia akan senaraikan kalimah-kalimah yang mudah. Bila kita baca je kalimah ni, kita akan terus terfikir, ayat ni berkenaan dengan sekian-sekian cerita, sekian-sekian makna. Sebenarnya ada. Maknanya untuk orang yang awal ni boleh kita bertadabbur bersama, tapi nak kena ada yang membimbing. Jangan kita boleh cuba sendiri, cari dalam YouTube ke apa ke, takut nanti tersalah faham kan. Okey. Berkenaan dengan sentuhnya suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, subhanallah, antara surah yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukannya dari segi kelebihan, dari segi fadilahnya. Kita baca sikit dengan taranum sikit boleh tak? Boleh lah, tapi taranum tidaklah saya baca insya-Allah sebagai kita ambil barakah lah ayat Al-Quran insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Okey, suratul Ikhlas yang kita masyhurnya iaitulah ta'dilu thuluth Al-Quran. Dia menyamai 1/3 Al-Quran.
Jadi seolah-olah satu kali baca surah Al-Ikhlas sama dengan 10 juzuk kita baca. 3 kali 30 juzuk. Senanglah orang nak khatam Quran sekarang ni. Baca 3 kali dah kira 30 juzuk. Tapi sebenarnya pahalanya yang Allah suka kita baca 3 kali Al-Quran, 3 kali surah Al-Ikhlas seperti mana Allah suka kepada orang yang khatamkan Al-Quran. Okey, saya kaitkan di sini satu sebelum kita masuk tadi. Satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cinta kamu kepada surah Al-Ikhlas ini telah memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam satu peristiwa berlaku di zaman sahabat. Di zaman Nabi SAW, satu kawasan yang jauh daripada pusat bandar Madinah, berlakunya macam teguran daripada sahabat-sahabat yang lain kepada seorang sahabat yang menjadi imam, dan dalam dia membimbing jadi imam itu dia akan baca surah Al-Ikhlas rakaat pertama, surah Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Jadi dia baca ulang surah yang sama. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin okey kan. Bila dah selalu dah kerap, jadi sahabat-sahabat yang jadi makmum ni macam tegurlah, kenapa tak ada surah lain ke? Jadi sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang ulang-ulang baca surah Al-Ikhlas tu, kenapa baca sangat Al-Ikhlas, surah-surah lain boleh baca juga? Maka dia kata dia suka sangat baca surah Al-Ikhlas sebab dalam surah Al-Ikhlas ini tak ada cerita lain, hanya membincangkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dapat mengenal Allah dan dapat dekatkan diri Allah dengan Allah, dirinya dengan Allah melalui surah Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW sebut, sesungguhnya cinta kamu, suka kamu kepada surah Al-Ikhlas telah memasukkan kamu dalam syurga. Dengan amalan itu, seorang sahabat itu dah dijanjikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, surah Ikhlas. Maka insya-Allah, macam soalan tadi, kalau kata kita nak baca Al-Ikhlas itu sebagai surah untuk kita nak mengenal Allah, maka sangat-sangat sesuailah. Dalam surah Al-Ikhlas, kalau kita tengok dari segi makna pula, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya rasa terjemahan tu tak asing lagi daripada semua, boleh kita faham menceritakan ataupun nak menerangkan dalam surah itu keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah oleh kita ni sebagai manusia, sebagai makhluknya, yang disembah tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, yang satu, tiada syarik, tiada sekutunya, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam surah Al-A'raf disebutkan bagi Allah nama-nama al-asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tadi. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala 99 nama, siapa yang hitungnya ataupun yang beriman dengannya, maka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kalau macam anda cakap tadi pasal berdoa melalui nama-nama Allah SWT kan, adakah dianjurkan, digalakkan bila seorang hamba tu berdoa kepada Allah, dia cakap ya Aziz, ya Ghaffar, ya Malik, boleh? Boleh. Okey, berkenaan dengan doa pula, dari segi doa pula, kita memang diajarkan untuk beradab dalam berdoa. Adab berdoa, adab ketika seseorang itu berdoa. Antara adabnya menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang bernama dengan pemberi rezeki, rezekikanlah daku. Ya Ghaffar ighfirli, wahai yang bersifat ataupun bernama dengan Maha Pengampun, ampunkanlah daku. Itu sangat-sangat kenalah. Kita utamakan nama-nama sifat Allah yang sempurna, kita iringkan dengan hajat ataupun doa kita. InsyaAllah. Selain daripada yang surah yang anda dah terjemahkan tadi, surah Al-Ikhlas, bagaimana pula dengan ayatul kursi, surah kursi? Adakah itu lebih mengenai Allah SWT dengan mengetahui tentang sifat Allah SWT dalam surah Al-Kursi? Okey, dalam surah Al-Ikhlas lebih kepada sifat, ayat kursi pun lebih kepada sifat juga, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak berkenaan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, surah-surah lain mungkin antara yang paling jelasnya akhir surah Al-Hashr,
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin sampai akhir ayat. Okey. Ayat kursi dari segi kedudukannya a'zamu ayatin fil Quranul Karim. Okey, sebaik-baik ataupun setinggi-tinggi nilai kedudukan ayat sebaik-baiknya adalah ayat Al-Kursi. Kenapa? Sama juga. Kalau sebaik-baik tadi surah, satu surah sebab membincangkan khusus untuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka suratul Ikhlas layak dikategorikan surah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Kursi pula dia satu ayat. Dan maknanya daripada awal ayat sampai akhir ayatnya semuanya menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Dan saya tahu pun kalau selalunya lazim dibaca ayatul kursi ada kena mengenai ru'yah. Contohlah ada kena ru'yah ataupun kalau seorang berada dalam keadaan ruqyah. Kalau ruqyah tu tengok anak bulan pula. Ruqyah. Ruqyah. Dah terlalu biasa cakap ruqyah. Kita ruqyah. Lain apa tu? Lain bahasa kot. Ruqyah, okey, ruqyah. Memang ayatul kursi tu memang wajib lah. Macam wajib. Untuk ayat lazim. Ayat lazim. Dan juga ayatul kursi tu memang diamalkan oleh ni anak-anak ada kawan-kawan yang mengamalkan. Memang betul mereka ada kadang-kadang sesuatu yang mereka alami bila baca ayat kursi tu memang different. Okay. Bila mereka mengamalkan, walaupun mereka suruh anak mereka cakap keluar rumah baca ayat kursi. Kalau nak ambil exam ayat kursi, apa-apa kan, ayat kursi. Menjadi satu kelaziman lah. Adakah itu perkara yang dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW ataupun ada hadis ataupun ada dalil yang mengatakan itu? Okey, menarik. Jadi, cerita sini-sini. Okey. Kan cakap apa ni? Terus terang kan? Terus terang. Okey. Satu perkara yang agak menarik dalam masyarakat, ikut pengalaman saya. Saya separuh hidup saya mungkin di masyarakat Arab lah. Saya dibesarkan, dilahirkan di Mekah. Perkara ni tak ada, tak wujud. Tak ada. Sebab apa? Saya perhatikan perkara yang menarik tadi maksudnya. Saya perhatikan masyarakat di sini, insya-Allah saya sangka baik dan saya doakan baik untuk semua kita insya-Allah. Cuma kadang-kadang mungkin kita punya masyarakat di sini kadang-kadang ada nak sebut kekurangan macam tak sedap sikit. Maknanya belum sampai tahap, maksudnya sebab kita memang Allah takdirkan kita ni bukan bahasa Arab. Kan kita memang umat bahasa Melayu. Jadi bila kita ada kurangnya memahami Al-Quran bahasa Arab dan mungkin susah kita nak dapatkan sunnah-sunnah Nabi dalam hadis-hadisnya, maka kita dapat sedikit, kita mencukupi dengan sedikit tu. Kita sifat qanaah tu pada hal ini macam apa tu, ketat sikit. Jadi sebagai contoh lah, apa-apa kenduri baca Yasin. Betul. Kan. Kadang-kadang berkumpul untuk macam sambut bayi, baca Yasin. Apa-apa lah, kalau berkumpul keluarga baca Yasin, macam apa sahajalah. Yasin. Sebenarnya fungsi surah Yasin tu, setahu saya lah, bila orang tu nak nazak, betul? Ya, betul. Nazak kan, itu memang betul-betul straight to the point lah. Ya, itu betul. adalah dianjurkan, betul? Itu memang. Lepas tu dia ada hadis secara umumnya, qalbul Quran Yasin, jantung Quran tu Yasin. Maknanya hadis secara umum. Iqra'u ala mautakum Yasin. Itu hadis waktu nazak. Okey. Jadi bila kita kenal Yasin je, masyarakat memang dah lancar Yasin, maknanya apa kerjanya, apa urusan dengan Quran terus Yasin. Sama juga ayat kursi. Jadi nak keluar rumah, nak exam, nak apa semua ayat kursi. Sebab ayat kursi kita dah hafal. Betul. Jadi bagi saya tak semuanya ayat kursi ini dibacakan dalam keadaan apa pun, sebab setiap amalan tu kalau kita nak berpandukan kepada sunnah Nabi, maka dia ada dalil-dalilnya tersendirilah. Cuma insya-Allah paling baiknya ayat kursi ini adalah kita baca selepas solat fardu. Ini jangan kita tinggalkan. Selepas solat fardu. Wajib. Dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelebihannya sangat-sangat luar biasa. Sabda Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannata illa al-maut. Barang siapa membaca ayat kursi selepas solat fardu, maka tiada menghalangnya untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali mati.
Tunggu mati je terus masuk syurga Allah. Maknanya kita boleh faham di sini insya-Allah dengan yakinnya orang yang mengamalkan membaca ayat kursi tak tinggal selepas solat fardu ni, insya-Allah kuburnya dah jadi satu-satu taman syurga, subhanallah. Itu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara macam ni dalam hadis macam ni kalau kita betul-betul berpegang dah cukup sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya tengok budaya perkara lain dibaca, ayat kursi ditinggalkan. Sayang sangat. Padahal kadang-kadang yang dibacakan tu belum tentu lagi sunnah. Tapi baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi bila seseorang itu ini pengalaman saya juga, bila seorang tu membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran dan dia pun tahu tentang sifat-sifat Allah SWT di dalam Al-Quran. Betul tak Ustaz? Saya pun ada dengar seorang berbincang dengan saya bahawa dalam Al-Quran tu 80% ada tentang akhlak. 20% saja tentang hukum, fiqh. Adakah betul? Okey, nak bahagikan, kalau kita nak bahagikan dakwah Nabi SAW. Nabi menerima wahyu pada usianya 40, awal usia 40 tahun. Dan wahyu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Daripada umur 40 sampai umur Nabi SAW 63. Nabi mengerjakan dakwah secara sir 3 tahun di Mekah dan 10 tahun secara jahar, secara terang-terang. Jadi jumlahnya 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah Al-Mukarramah sebelum hijrah. Jadi sepanjang beradanya di Makkah ni selama 13 tahun ini, satu ayat tak, belum lagi ada syariat berbentuk hukum. Semuanya nak bentukkan akhlak dan nak kuatkan tauhid. Jadi di situ pun kita dah nampaknya memang betul ayat Al-Quran ini, Al-Quranul Karim mendidik seseorang itu untuk nak mengenal Allah dan nak mentarbiahkan akhlak sebagai seorang syakhsiah muslimah memang lebih banyak daripada ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Betul. Jadi betul lah. Ya, betul insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Sebelum kita akhiri podcast ni, saya nak sedikit Ustaz berkongsi sama mengenai mereka yang sedang membaca Al-Quran atau rajin membaca Al-Quran dan ingin menghayati Al-Quran. Apakah nasihat Ustaz pada mereka yang mendengar ni? Okey, baik, alhamdulillah. Pertamanya kepada peminat dan pencinta Al-Quran, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya, sebab Allah pilih kita antara makhluk-makhluk yang lain ataupun hamba-hamba Allah yang lain. Ramai lagi di sana hebat mereka di bidang-bidang lain, tapi kurang hebat mereka di bidang cinta Al-Quran. Berjayanya mereka di pelbagai usaha, mungkin dah sampai ke kemuncak kejayaan, tapi Al-Quran nak kata zero, mungkin hampir zero lah. Ada yang belum kenal huruf pun. Pengalaman saya ni bila dah habis, bila dah pencen, bila dah retire baru nak merangkak dan nak kenal huruf. Ada yang baru buka Iqra. Umur retire dia. Selepas retire baru nak buka Iqra. Ya Allah, sedihnya tengok. Jadi syukurlah sangat-sangat kepada pencinta Al-Quran ataupun sesiapa yang Allah SWT dah beri peluang untuk kenal Al-Quran dan dah masuk membacanya dan selalu usaha nak ni. Teruskan sangat-sangat, sebab nikmat itu yang Allah berikan tu bukan untuk semua. Allah pilih. Maknanya kita ni dah terpilih antara hamba Allah yang beruntung, sebab kita dah diberi peluang untuk kita kenal Quran dan kita dah boleh baca Quran dan kita dah mula membelajar Al-Quran. Jadi teruskan, dan satu pesanan untuk diri saya dan untuk semua, Al-Quranul Karim ini belajarnya dari segi apa sahaja kita nak menyelam di dalam ilmu-ilmu yang luas di dalam Al-Quran ini. Dari segi kita nak tahsin, kita nak tajwid, kita nak tafsir, kita nak pergi kepada ilmu-ilmu yang lain yang ada ulumul Quran yang ada kaitan dengan Al-Quran ini. Semua mana-mana ilmu yang ada kait dengan Al-Quran ini, dia tak ada nuqtah. Dia tak ada titik tamat. Tak ada titik tamat. Sejauh mana kita menggali dan kita mencari, selagi itulah kita akan mendapat ilmu akan kita tambah. Sebagai contoh, bagi saya ilmu tajwid yang ada kait rapat sangat-sangat dengan Al-Quran, dia sebenarnya skop dia memang dia sempit sangat. Dia tak ada macam khilaf ulama tajwid, dia tak ada tasyabbuh. Wajib tak Ustaz untuk bertajwid dalam baca Al-Quran? Hukumnya memang fardu kifayah belajar untuk kita kenal-kenal, tapi bacanya wajib. Bacanya wajib. Baca dengan tajwid itu wajib.
Itu pelik tu payah sikit. Malam yujaw macam mana bait ya? Malam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu minal ilahi anzala wa hakadha ilaina wasala. Itu adalah dalam matan ya. wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Untuk kita belajar tajwid itu pasti. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang baca Al-Quran tanpa tajwid itu berdosa. Berdosa Ustaz? Maksud berdosa di sini sengaja. Sengaja. Okey, dari segi hukum panjang pula. Dari segi hukum tajwid kan. Dari segi hukum tajwid kalau kita belajar dia ada hukum, dia ada lahan jali dan lahan khafi, kesalahan yang nyata dan tersembunyi. Jadi kesalahan-kesalahan ni kalau disengajakan, contohnya Al-Fadhil Abang Zainal Qori kalau baca contohnya ada masanya kita baca macam kita nak rushing sikit. Betul. Macam ni bulan Ramadan ni kan nak kejar khatam kan. Dan contohnya kita baca. Kita tahu wajibul gunnah tu kena dengung 2 harakat. Ini poin ini sangat menarik juga ni. Sila perhatikan semua. Okay, contohnya kita tahu sangat-sangat dengung 2 harakat. Tapi disebabkan kita nak cepat, tak apalah saya skip lah ataupun kita cepat-cepat. Contohnya baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu sengaja tu. Sengaja sebab kita dah tahu wajibnya, wajibul gunnah kan hukumnya. Wajib dengan 2 harakat. Kita nak kena biasakan diri kita. Kalau kita tersalah tajwid, kita perasan kita tertinggal hukum tajwid, patah balik perbetulkan. Seperti mana kita salah baca Quran, mungkin kita salah baris ke, tersalah kalimah ke, patah balik kan. Itu kita rasa macam berdosa dan kita buat salah. Rasakan diri juga, biar kita terasa kalau kita terkurang mat, terkurang qalqalah, terkurang dengung ni, patah balik untuk perbetulkan. Ambil berat. Sebab begitulah Nabi SAW mengajarkan sahabat. Dan sahabat Nabi SAW ambil berat sampai satu ilmu tajwid berpunca daripada satu peristiwa berlaku. Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang sahabat membaca satu ayat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Agak dia baca laju. Lil fuqara' ini wajib. Maka bila dia baca, bila Abdullah bin Mas'ud ni dengar seorang sahabat baca fuqara' itu tanpa dimatkan 4 harakat, maka dia tegur terus. Ma hakadha aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian, bukan begini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka panjangkan fuqara 4 harakat. Gitu tajwidnya insya-Allah. Alhamdulillah. Saya pun kena tegur dengan isteri juga. Isteri saya kalau saya baca itulah bagus. Tegur kalau malu juga, paisi jugalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hanafi. Para pendengar sekalian, ini adalah salah satu peluang untuk anda mengakhiri Ramadan, 10 akhir Ramadan ini dengan bertekun dengan membaca Al-Quran secara konsisten dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, menghayati dan anda kadang-kadang pun perlu hadir kelas-kelas tadabbur Al-Quran betul. Untuk lebih mendalam lagi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi bagi anda yang ingin menderma kepada Darul Ghufran, Masjid Darul Ghufran, berinfak Ramadan, berwakaf, sila ke donate.darulghufran.org. Dalam sesi kita Sembang-Sembang Ramadan bersama Ustaz Hanafi, salah satu imam undangan di Masjid Darul Ghufran. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran.